Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video pada kali ini saya akan terangkan langkah demi langkah bagaimana cara-cara untuk mendaftar domain dan hosting. Langkah pertama, anda perlu membuka internet dan kemudian anda type haslelatraining.com. Okey, di sini anda akan dibawa ke halaman utama website saya. Jadi kemudian anda perlu klik di kursus web Joomla. Okey. Setelah anda klik di kursus web Joomla, anda akan dibawa ke paparan berikut. Okey, di sini ada saya terangkan bagaimana cara-cara untuk mendaftar domain dan hosting. Okey, untuk mendaftar domain dan hosting, anda cuma perlu klik di sini, daftar domain dan hosting. Okey. Jadi anda akan dibawa ke paparan berikut, iaitu NetKL Network, www.netkl.com. Okey, di sini ada 3 plan yang menarik, iaitu web hosting, My Google Application dan VPS server. Jadi di sini untuk mendaftar domain dan hosting, saya cadangkan anda klik terus di web hosting, more info, dan pilih personal plan. Di sini terdapat blogging plan, personal plan dan business plan. Anda hanya perlu klik di personal plan yang menawarkan 400 MB sehingga 2 GB hard disk space. Klik di more info. Okey, di sini pula terdapat package My Silver, My Gold dan My Platinum. Saya cadangkan anda mengambil package My Gold yang menawarkan 1.5 GB disk space dan monthly bandwidth sebanyak 20 GB. Dan menggunakan package My Gold, anda hanya perlu bayar sebanyak RM100 setahun. Untuk membuat pendaftaran, anda hanya perlu klik order now dan anda akan dibawa ke paparan berikut. Okey, ia bergantung kepada kelajuan internet anda. Okey, di sini anda akan dibawa ke paparan berikut, iaitu personal package My Gold plan. Okey, di sini anda hanya perlu masukkan, pastikan anda klik di sini di atas I want NetKL to register a new domain for me, dan register nama website anda di sini. Contohnya www.businessmudah2you.com. Ini adalah sebagai contoh sahaja. Sekiranya nama website ini masih belum digunakan oleh sesiapa sahaja, anda dapat menggunakan website ini. Klik to continue. Okey, anda dapat lihat di sini status available and order now. Ini bermakna website ini masih belum digunakan pakai oleh sesiapa sahaja. Jadi klik to continue. Di sini dia beritahu more info. Untuk domain name ini anda hanya perlu bayar sebanyak RM35 setahun. Klik to continue. Dan di sini adalah product configuration, dia memberikan maklumat di sini. Dan billing cycle, anda hanya perlu bayar sebanyak RM100 setahun dan mendapat free domain. Dan anda hanya perlu klik di add to cart. Dan di sini anda perlu klik ID protection free dan update cart. Okey, order summary. Di bahagian order summary, step number 4, anda akan diberitahu bahawa personal package My Gold plan yang anda order, dari situ terdapat businessmudah2you.com, iaitu nama website yang anda tempah baru sebentar tadi. Dan dengan harga yang ditawarkan adalah RM100 sahaja. Iaitu di bawah ini adalah domain registration, ID protection free yang anda klik sebentar tadi. Kemudian di sini subtotal adalah RM100. Sekiranya anda mahu tambah nama website atau tambah domain name, anda boleh ikut langkah yang sama. Jadi dalam video tutorial kali ini saya akan menerangkan anda perlu check out untuk membuat pembayaran. Hanya klik di check out. Okey, untuk bahagian check out ini anda perlu masukkan details iaitu maklumat lengkap, termasuk alamat, nombor telefon dan segalanya lah. Okey, first name, katakan saya masuk nama saya Hashim. Last name Idin. Company name, email address, password, masukkan semula password,
address ini sebagai contoh sahaja. State region, state region adalah negeri, silap. Dan zip code adalah postcode. Kemudian masukkan nombor telefon anda dan choose a security question di sini, iaitu anda boleh pilih. Contohnya, what is my favorite color? Saya pilih favorite color adalah color biru. Just type answer bagi jawapan tersebut. Kemudian setelah selesai, anda perlu klik di payment method. Bagaimanakah cara untuk anda bayar? Saya cadangkan anda klik di bank transfer. Dan anda perlu tik di I have read and agree dan complete order. Okay, the password you entered did not match. Maknanya password tak match. So kena isi semula password. Kemudian lengkapkan semula. Tik I have read dan complete order. Okey, di sini tiada sebarang masalah. Jadi pada paparan yang berikutnya anda akan mendapat paparan seperti berikut, iaitu invoice. Di invoice ini diberikan 3 nombor akaun Maybank, nombor-nombor akaun iaitu Maybank, CIMB Bank, Public sehingga RHB Bank. Anda perlu membuat bayaran pada mana-mana akaun yang anda rasakan sesuai dan selesa. Setelah anda membuat pembayaran, anda perlu menghubungi mereka dengan menghantar email di sales@netkl.com yang mengatakan anda telah membuat bayaran. Pastikan anda simpan resit bukti pembayaran. Okey, katakan anda telah membuat pembayaran dan pembayaran anda telah diterima. Jadi anda perlu buka email anda dan anda akan menerima email seperti berikut. Your cPanel account information. Ini adalah maklumat yang mengatakan bahawa akaun, domain dan hosting anda telah deactivate, iaitu telah boleh diguna pakai. Pastikan anda simpan email ini untuk kita gunakan semasa kursus website Joomla dan kursus website shopping cart. Okey, itu saja untuk saya cerita bagaimana cara-cara untuk mendaftar domain dan hosting. Sekian saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.